Okey, hari ni kita nak pasang ataupun nak tukar brake pad motor Bosch DS 900. Brake pad ni dah haus mileage pun dah tinggi dalam 37,000. Nak masuk 38,000 dah. So okey, brake pad ni saya beli dekat Shopee. Dia punya tu brand Daytona lah. Murah je semua setnya untuk satu motor ni depan belakang. 100 lebih je, RM109 macam tu lah, lebih kurang. Okey, nampak macam kualiti dia mantap jugalah. Dia punya kekemasan tu cantik lah. Tak adalah nampak macam ialah barang kopi daripada Brembo ke kan, barang yang tak ori. Yang ni dia pakai jenama dia sendiri lah, dia bukan kopi Brembo ke apa. Yang belakang tadi tu depan, kini belakang. Tengok dia punya kekemasan ni setanding lah dengan jenama Brembo, jenama asal lah. So nanti kita pasang kan, saya tunjukkan cara-cara nak pasang brake pad Brembo ni. So ni brake belakang dia. Okey, kita kena check dulu lah. Okey, cara nak buka dia, kena bukakan klip ni. Klip buka tu senang je, buka satu pin saja. Ini klip dia, lock untuk pin tu. Dan kita ambil nak jolok tu lah. Ni saya nak panggil apa benda lah ni, nak panggil ni, ikutlah apa-apa lah. Bukan jolok gitu je, sebenarnya kena ketuk lah kan. Tak logik kalau jolok gitu dia keluar. Kena ketuk lah benda tu. Okey, keluarkan pin dia dan kita just tanggalkan dia punya brake pad dia. Dia tip je nak mudahkan dia keluar, sebenarnya kita kena tekan piston masuk ke dalam dulu. So yang ni saya tak first time tak tengok orang buka macam mana, senang ke susah ke. Ni pandai-pandai sendiri lah. So ni saya dah tekan, saya dah nampak mudah kan. Sebenarnya susah sebenarnya. Saya dah letak balik, dah buka tu letak balik, konon-kononnya senang lah nak cabut. Ni betul lah, ni senang cabut sebab sebelah tu dah cabut kan. Ni senang cabut. So ni yang asal dia. Dah separuh lah dia dah makan sebenarnya. Saya jarang guna brake belakang ni sebab dia banyak lagi. Alang-alang dah tukar je lah satu set. Yang ni buat spare. So sebelum pasang kita kena check dululah pattern dia sama ke tak. Nampak sama kan. Cuma dia punya besi tu nampak macam nipis sikit lah daripada Brembo asal. Brembo ni tak tahu lah dia pakai material apa, memang lembut lah. Masa saya keluarkan tadi saya macam congkilkan sikit lah, nampak macam bengkok lah, mungkin brass kot. So ni test dia punya floating, tolak-tolak sikit kan. Okey, ni saya setting apa ni, setting ni pin nak pasang balik, kita setting pin tu kena duduk macam tu lah. Kita nak tengok lubang dia tu kalau masuk kena make sure dia duduk kat situ lah. Okey, dah masuk tu kena tukul sikit, ketuk-ketuk sikit. And then ni pun satu ni lakonnya ni sebenarnya senang je masuk kan, sebenarnya susah. Pandai-pandai korang lah nak adjust ni lubang tu.
Ni tick tu. Ting. Macam senang kan. Yelah dah banyak kali buat, senang lah. Okay, make sure dia tak tertanggal lah. So dia just masukkan klip dengan pin je. Kemudian kita tekan dia, kita punya brake tu, bagi dia betul-betul penuh dalam piston dia sampai dia keras. Dia keras tu ok tu. Tu dah ok lah. Ok, kita tengok dia punya tu akan naik balik. Dia punya brake fluid dia, tekan-tekan dia keras. Ok lah tu. Make sure pasang yang betul.